Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, kita akan belajarlah. Okey, untuk subjek sejarah tahun 5, kita akan belajar unit yang pertama, institusi Raja Payung Negara. Ini tajuk besar sekali, paling atas sekali unit 1. Okey, apa yang kamu belajar hari ini? Kamu akan belajar satu. Okey, kamu tengok satu, pengertian raja dan kerajaan. Korang akan belajarlah apa maksud raja dan apa maksud kerajaan. Okey, yang kedua kamu akan belajar apa itu konsep muadat lah. Okey, sebelum tu ingat, mula-mula sekali kamu kena ingat masa tahun 4 kamu dah belajar kerajaan Melayu awal. Saya buat singkatan KMA. Kerajaan Melayu awal. Okey. Semasa kerajaan Melayu awal, kamu tengok kat sini, kawasan Nusantara ni mempunyai pemimpin mereka tersendiri. Nusantara tu apa? Okey, kita tengok. Sebelah kan, Nusantara tu kumpulan pulau-pulau lah. Okey, sini sini Malaysia lah sekarang kan. Dulu kamu belajar dah kerajaan-kerajaan terdahulu awal Melayu kan. Kat kawasan Nusantara ada apa? Majapahit, Kedah tu. Macam-macam lah kamu belajar. Saya tak nak recall balik. Okey, kamu dah belajar dah. Okey, kumpulan-kumpulan pulau ni lah kita panggil kawasan Nusantara. Okey. Masa kerajaan Melayu awal tu, kawasan Nusantara ni semua ada pemimpin mereka tersendiri. Okey. Pemimpin tu kita panggil apa? Okey, kamu kena tengok dululah info awal ni supaya kamu boleh faham apa yang kita nak belajar hari ni. Okey. Nusantara ada kerajaan sendiri. Betul, kerajaan sendiri. Okey, gelaran ketua ataupun pemimpin kerajaan tu kita panggil raja. Raja. Tapi raja ni sebelum Islam datang lah kita panggil semua punya kerajaan tu, pemimpin kerajaan tu kita panggil raja. Okey. Bila datang Islam, raja-raja tu, setiap kerajaan, Majapahit, Kedah Tua tu ditukarlah. Jadi sultan selepas Islam datang. Semua dah peluk Islam. Okey, dia panggil sultan. Okey, kamu kena ingat, lepas datang Islam baru kita panggil raja-raja tu sultan. Sebelum ni dia agama lain lah. Okey, panggil raja. Okey, ni awal lah, ni kita ringkas saja. Okey, datang penjajah pula lepas tu, ikut turutan lah kan. Portugis ni, lepas tu apa? Belanda, British, Jepun, British balik. Okey, lepas tu 1957 kita merdeka. Itu kita panggil Persekutuan Tanah Melayu dulu. Lepas tu 1963 barulah Malaysia wujud. Barulah kamu tahu kan Malaysia macam mana wujud kan. Ada beberapa negeri, wilayah semua tu 14. Okey. Ini info awal lah, gambaran awal kamu sebelum belajar maksud raja dan kerajaan. Okey, ni info awal saja. Okey, info awal bagi kamu faham sebelum kamu belajar isi dia yang penting. Okey, beza raja dan kerajaan. Kalau kamu tengok sini, raja, raja ataupun sultan lah. Okey, maksud raja ataupun sultan ni pemerintah. Pemerintah ni siapa? Pemerintah ni ketua lah, ketua. Macam kat sekolah siapa? Pemerintah. Contoh ketua paling tinggi siapa? Kalau raja sultan ni pemerintah tertinggi bagi sebuah kerajaan lah. Itu kita panggil raja atau sultan. Okey, senang nak faham contoh lah kan. Siapa ketua tertinggi kat sekolah? Contoh pengetua atau guru besar lah kan. Contoh. Okey, untuk kerajaan pula pemerintah tertinggi dia, mestilah sultan ataupun raja lah. Okey. Apa pula kerajaan? Apa beza kerajaan dengan raja ni? Okey, kerajaan ni negeri atau negara yang ditadbir secara sah lah. Okey. Ada lagi saya tahu, saya masuk kelas 5Z hari tu, dia tak tahu lagi beza negeri dengan negara. Okey, kita tengok sini. Beza negeri dan negara. Kalau kamu tengok kat sini contoh ni Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang, itulah kita panggil negeri. Okey, dia kecil saja. Negara macam mana pula? Negara tu besar. Dia gabungan semua-semua negeri ni lah kat Malaysia. Contoh kan Johor Negeri Sembilan. Gabung semua ni, Sabah, Sarawak. Semua barulah jadi sebuah negara. Dan negara tu ada pemimpin dia jugalah. Okey, negeri ni ada juga setiap pemimpin dia. Nanti kita tengok. Okey, waktu dulu kita ada hierarki. Hierarki ni kedudukan lah. Lagi tinggi lagi berkuasa. Okey, zaman dulu paling bawah dia punya kedudukan dalam sosial ataupun dalam kerajaan ni adalah hamba lah. Okey, atas sikit daripada dia rakyat. Hamba ni adalah orang yang tidak bebas lah. Yang tidak bebas. Kena ikut arahan-arahan pemilik dia. Zaman dulu. Zaman sekarang tak ada hamba dah. Naik sikit rakyat. Rakyat ni bebas lah. Kerja macam biasa. Petani, peladang, apa semualah. Ada yang nelayan. Okey. Ni hierarki ni kedudukan ni ingat atas lagi pembesar. Pembesar ni orang-orang yang menolong sultan lah. Sultan mentadbir satu kerajaan dia. Okey, atas sekali mestilah macam tadi saya sebut raja ataupun sultan. Okey, kamu ingat susunan dia Atas sekali mestilah sultan, yang kedua pembesar, yang ketiga rakyat. Yang keempat bawah sekali adalah hamba. Okey, cukup. Kita tengok pula. Kamu kena ingat kita sekarang ni tengah belajar pasal raja. Raja, bukan Perdana Menteri. Kamu sibuk. Kadang-kadang kelas hari tu kata Perdana Menteri, Perdana Menteri. Saya tanya raja sekarang siapa, kamu sebut Anwar Ibrahim.
Anwar Ibrahim itu Perdana Menteri kita yang ke-10. Bukan raja. Sekarang kita belajar pasal raja. Okey, kita tengok ni ada 3 bahagian saya dah bahagi bagi kamu faham. Apa tu raja ataupun sultan, apa itu Perdana Menteri, apa itu yang di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong ni saya letak YDPA lah gelaran dia. YDPA singkatan. Okey. Kamu kena tahu raja atau sultan sekarang ni dia mengikut keturunan. Bukan semua orang boleh jadi raja. Kamu kata Anwar Ibrahim tu raja, bukan, itu Perdana Menteri. Okey. Raja ni orang yang mengikut keturunan. Mengikut keturunan saja. Jadi ikut susul galu keturunan dia. Kamu bukan boleh jadi raja, bukan semua orang boleh jadi raja. Keturunan dulu-dulu yang pimpin kerajaan dulu-dulu itu adalah raja lah. Diikut darah. Okey. Raja atau sultan dia mengikut keturunan. Okey. Raja ataupun sultan ni diketuai negeri masing-masing lah. Zaman sekarang dia ketua negeri masing-masing. Okey. Negeri apa ada? Ada sultan. Ada 9 kamu boleh list sekali kita tengok negeri-negeri yang ada raja ataupun sultan lah. Okey. Raja atau sultan ni dia ketua negeri masing-masing. Negeri macam-macam lah kita tengok tadi. Perak, Pahang, Kelantan, Terengganu. Saya kita tengok Okey, ada 9. Ada 9 negeri saja kat Malaysia ni. 9. Ingat dalam kepala otak kamu 9. 9 raja-raja Melayu di Malaysia. Di Malaysia ada 9 saja. Okey. Kebanyakannya dipanggil sultan. Okey, ada negeri dia tak panggil dia punya pemimpin ataupun raja dia sultan tau. Contohnya Perlis. Perlis dia masih kekalkan gelaran raja. Dia panggil dia punya pemimpin negeri tu adalah raja juga. Dia tak ubah jadi sultan. Dia kekalkan raja. Okey, Negeri Sembilan. Kamu semua ni budak-budak SK Pedas duduk Negeri Sembilan pun tak tahu apa dia punya gelaran. Okey, Raja Negeri Sembilan kita panggil Yang di-Pertuan Besar. YDB lah saya tulis singkatan. Yang di-Pertuan Besar. Jangan terkeliru dengan YDPA ni. Nanti kita tengok. Okey, dah tahu apa tu sultan, macam mana sultan berfungsi. Okey, apa benda tu sultan ataupun raja. Kita pergi pula tengok Perdana Menteri. Perdana Menteri ni apa? Perdana Menteri ni seorang yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Ni silap ni. Pilihan raya. Okey. Sesiapa sahaja yang menang bertanding. Kamu pernah dengar tak pilihan raya umum? Itulah. Siapa bertanding, dia menang kan. Undian paling banyak, dialah jadi Perdana Menteri. Okey. Contoh dia fungsi Perdana Menteri ni dia ketuai dan membuat keputusan kerajaan. Semua-semua keputusan kerajaan buat dia lah yang tetapkan. Itu Perdana Menteri. Okey. 5 tahun sekali akan dipilih melalui pilihan raya umum lah. PRU. Okey, PRU. 5 tahun sekali dia akan tukar lah. Ada buat satu, kita kena undi. Kita panggil pilihan raya. 5 tahun sekali kita kena undi. Dapat tengoklah siapa paling banyak. Parti mana paling banyak menang. Okey, dia akan lantik lah. Perdana Menteri dia siapa parti tu. Dan jemaah-jemaah menteri dia yang lain. Okey. Itu Perdana Menteri. Tak apa. Kamu tak payah stres-stres sangat. Ini kamu belajar tahun 6 nanti. Cukup tahu beza raja ataupun sultan dengan Perdana Menteri ni dulu. Okey. Dah tahu Perdana Menteri tu apa? Kamu tengok sini pula yang di Pertuan Agong. Kamu tak tahu siapa ni YDPA yang di Pertuan Agong. Kamu dah sebut yang di Pertuan Agong tu Perdana Menteri lah, sultan lah. Okey, sebenarnya yang di Pertuan Agong ni, okey, dia adalah raja juga. Dia raja juga, tapi raja kat sini kamu tengok kan. Raja sultan ni diikut negeri masing-masing. Okey, yang di Pertuan Agong ni dia ambil daripada sultan juga. Jadi ketua Malaysia. Okey, nanti kamu tengok Okey, dia ikut urutan tau. 9 negeri kan. Sultan-sultan ni ada 9. Takkan semua boleh jadi YDPA pula. Jadi dia orang buat urutan lah. 9 negeri. Urutan ikut siapa, giliran siapa pula. Okey, dia bukan undi dia ikut urutan. Okey, dia 5 tahun sekali juga mengikut majlis raja-raja lah. 9 raja-raja yang kita tahu kat Malaysia ni. Okey, bila jadi ketua tu dia cuma ikut nasihat pentadbiran Perdana Menteri lah. Apa yang Perdana Menteri tetapkan, dia akan ikut nasihat dia. Okey. Dan dia boleh mentadbir dari inilah segi agama Islam dan adat Melayu. Dia memang ketua agama Islam dan adat Melayu. Dia ada fungsi-fungsi dia, okey. Kamu ingat macam tu saja. Okey, Perdana Menteri ni dia buat keputusan kerajaan. Apa-apa dia yang buat dengan dia punya geng lah. Jemaah-jemaah menteri dia. Macam-macam menteri ada. Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan. Kenal tak YB Fadlina Siddiq? Kamu sekolah ni takkan tak kenal. Itu bawah-bawah dia lah. Okey, bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Itu dia buat keputusan kerajaan. Untuk yang di Pertuan Agong ni, dia jadi kita ambil wakil raja. Raja-raja ada 9 ni kan. Kita wakil untuk dia tadbir negara juga atas nasihat Perdana Menteri. Tapi dia banyak ketua untuk agama Islam dan adat Melayu lah. Dia uruskan berkaitan agama Islam dan adat Melayu. Okey, cukup. Kamu dah tahu beza Sultan, Perdana Menteri dengan YDPA. Okey, dah cukup.
Okey, kita tengok negeri-negeri yang ada raja atau sultan macam saya kata tadi, Perlis dia masih dapat guna raja Kedah sultan, okey, Perak sultan, Selangor sultan. Negeri Sembilan pakai yang di-Pertuan Besar. Okey, tengok kat sini. Melaka tak ada kan? Okey. Johor pakai sultan, Pahang pakai sultan, Terengganu sultan, Kelantan sultan, Sabah Sarawak tak ada sultan, Pulau Pinang tak ada sultan. Tengok kat bawah ni. Pulau Pinang, Melaka. Kamu selalu sebut Melaka ada sultan, Melaka ada sultan. Dulu ada lah, sekarang mana ada dah. Okey, Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah ni dia tak ada raja. Okey, apa gelaran ketua pula? Ketua yang kawal kerajaan negeri masing-masing. Contoh, siapa ketua kerajaan negeri Sabah? Siapa ketua kerajaan negeri Sarawak? Siapa ketua kerajaan Pulau Pinang? Siapa ketua kerajaan Melaka? Ini kita panggil sebagai yang mana dia? Yang di-Pertua Negeri. Okey, semua yang tak ada sultan ni dia ada satulah pemimpin yang kita panggil yang di-Pertua Negeri. Yang di-Pertua Negeri tu dilantik sebagai ketua negeri oleh siapa? Yang di-Pertuan Agong, YDPA. Okey. Wilayah persekutuan. Okey, kamu tahu lah wilayah ni kecil tau. Wilayah ni kecil. Dia bukan macam negeri. Wilayah kecil je. Okey. Wilayah persekutuan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Putrajaya dan wilayah persekutuan Labuan. Semua ni diketuai oleh Agong lah, yang di-Pertuan Agong. Okay, siapa yang di-Pertuan Agong sekarang? Okey, Sultan Ibrahim. Sekarang Tun Johor. Okey. Sekarang Tun Johor punya negeri, Sultan Negeri Johor yang jadi Agong. Okey. Di Negeri Sembilan rajanya pula kamu tengok sini. Yang di-Pertuan Besar lah. Perlis masih raja. Okey, macam saya cakap tadi. Okey, ini urutan dia. Kalau kamu nak tahu ini urutan yang raja-raja kat Malaysia ni nak jadi yang di-Pertuan Agong lah. Ni raja-raja. Okey, diikut urutan. Yang pertama yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan lah. Okey, ikut dia ikut turn. Yang pertama Negeri Sembilan, lepas tu Selangor, lepas Selangor barulah Perlis, lepas Perlis Sultan Terengganu pula. Lepas tu baru Kedah, lepas tu Kelantan. Lepas tu Pahang dah. Sebelum ni Sultan Pahang lah kan. Turn dia. Lepas tu masuk Sultan Johor. Okey, sekarang Sultan Johor Sultan Ibrahim dia jadi yang di-Pertuan Agong. Dia ketua raja lah YDPA Malaysia kita. Jadi Sultan Johor ni lah jadi YDPA untuk turn ni. Lepas habis 5 tahun Sultan Johor perintah jadi YDPA, pergi ke Sultan Perak pula. Okey, lepas Sultan Perak dia ulang balik. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Ikut turn 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Habis 9 ulang balik ikut Negeri Sembilan nombor 1 tu. Ikut turn dia. Okey, kalau kamu nak tahu, ni info menarik saya nak bagi tahu. Bank pula dah. Duit kamu guna hari-hari RM1 tu macam-macam kan. Tengok muka siapa muka ni. Siapa muka pak cik ni? Bukan pak cik. Sebenarnya itu adalah sultan pertama yang menjadi yang di-Pertuan Agong, yang jadi YDPA, yang jadi Agong kita ni. Ni adalah Agong yang pertama. Okey, Agong yang pertama kamu tengok muka dia. Sinilah dia ambil. Okey. YDPA yang pertama untuk Malaysia. Nama dia almarhum Tuanku Abdul Rahman ibni almarhum Tuanku Muhammad. Saya merahkan kat sini Tuanku Abdul Rahman. Kamu tengok Tuanku Abdul Rahman, tuanku. Kamu jangan terkeliru pula dengan apa kemerdekaan kita. Perdana Menteri yang pertama. Okey, Perdana Menteri pertama lebih kurang juga nama dia, tapi tengok ejaan dia betul-betul. Nama lain Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okey, Tunku ini tuanku. Jangan terkeliru. Kamu dah sebut ni Tunku. Bukan, dia Tuanku Abdul Rahman. Bukan Tunku. Ni tuanku Tuanku. Agung yang pertama. Info tambahan sajalah. Okey, kita bergerak ke topik yang kedua, konsep wa'adat pula. Konsep wa'adat. Apa itu wa'adat? Okey, wa'adat ni perjanjian taat setia lah. Kamu ingat ni, wa'adat tu perjanjian taat setia. Ingatlah taat setia. Wa'adat perjanjian taat setia. Okey. Taat setia apa? Contoh dia taat setia antara raja dengan rakyat lah. Raja kena memerintah adil dan saksama. Kamu ingatlah, raja ni mesti perintah adil dan saksama. Okey, rakyat pula akan taat setia kepada raja. Okey, selagi raja ni perintah adil dan saksama, rakyat akan taat setia kepada raja. Itulah konsep wa'adat. Senang saja saya simpulkan dalam satu muka surat yang muka surat yang sangat kompak ni Satu muka surat saja saya dah cover terus konsep wa'adat. Okey. Macam mana konsep wa'adat ni boleh ada? Kita tengok macam mana boleh wujudnya konsep wa'adat ni. Okey. Kita ambil rujukan ni dari buku Suratul Salatin lah, ataupun kita panggil nama lain dia Sejarah Melayu. Okey, kita ambil daripada buku ni lah. Okey, cerita dia macam ni. Okey, ada satu perjanjian antara raja lah dengan rakyat. Okey, raja tu kamu ingat nama dia, nanti masuk periksa exam ni Seri Teri Buana. Itu adalah raja lah. Dia buat perjanjian dengan rakyat. Nama rakyat ni Demang Lebar Daun. Okey, ingat. Seri Teri Buana tu raja. Rakyat ni pula Demang Lebar Daun. Kamu ingat daun, kamu ingat rakyat.
Buana ni raja. Okey. Okey, macam mana boleh ada konsep adat? Okey, dia orang buat satu perjanjian lah. Okey, dia sebut contoh. Selagi dia janji rakyat, selagi dia setia dengan raja. Okey, silap. Janji rakyat akan setia dengan raja. Okey, contoh Demang Lebar Daun ni cakap dia akan berjanjilah rakyat-rakyat akan setia dengan raja selagi raja itu memerintah adil dan saksama. Macam saya sebut tadi. Senang saja. Selagi raja tu adil dan saksama, rakyat akan ikutlah. Itulah konsep wadat. Ni cerita dia lah. Macam mana konsep wadat ni boleh tercetus ataupun boleh wujud. Perjanjian antara dua ni lah. Seorang raja nama Seri Teribuana dengan rakyat ni nama Demang Lebar Daun. Okey, cukup. Itu saja hari ni. Thank you. Okey, dah habis dah. Okey, boleh tamat. Jangan lupa buat kerja sekolah yang saya dah bagi. Buat nota. Okey, terima kasih banyak-banyak.